V1 V2. V1 V2. Okey, kalau pakai V1 orang kata V1 mahal sikit. Jadi V1. V1 ni kali neraka ke? Yo, selamat datang dalam channel aku Misfit. Okey. Jadi hari ni aku nak bercakap mengenai permotoran juga. Macam biasalah aku dah terangkan kenapa aku lebih suka buat video permotoran. Bukan aku suka sebenarnya. Ada jelas sebab-sebab tertentulah yang aku terangkan dalam video sebelum ni. Okey, hari ni aku tengok sesuatu yang bukan hari ni lah, beberapa hari lepas aku tengok sesuatu yang mengejutkan lah. Jadi apa yang aku tengok tu dekat di media sosial Facebook lah, Facebook dalam grup Y15. Grup Y15. Dalam grup Y15 ni bising ramai orang komen, condemn, kecam pasal ada orang jual sport ring Racing Boy FG510, aku dah lupa lah apa tu. Racing Boy Forged. Forged tu temper. Jadi apa maksud Forged tu? Adalah rim yang mana contoh ni blok besi, blok alloy, blok aluminium, dia orang potong jadi bentuk rim. Dia orang bukan cairkan dulu alloy tu baru letak dalam mold yang bentuk macam rim tu. Okey, itulah Forged ni dia alloy ni, alloy block. Dia asal pada alloy block, dia potong pakai laser ke apa aku tak tahu. Okey, jadi mungkin dia orang pakai CNC machine. Jadi kalau buat Forged ni dia akan jadi lebih ringan, dia akan jadi lebih ketahanan dia lebih okey lah. Jadi Forged tu lah keistimewaan ring Forged ni. Tapi kalau dulu ring Forged ni tak pernah ada kat Kapcai Jadi Racing Boy ambil inisiatif untuk buat ring Forged ni untuk Kapcai. Jadi Forged untuk Kapcai bagus sebab dia boleh ringankan lagi motor. Tapi biasalah nak buat rim Forged ni memang agak mahal lah. Mahal. Bukan sekadar mahal biasa, mahal gila. Okey. Tapi yang mahal gila tu jadi lebih mahal bila ada seller Yahudi. Seller Yahudi yang buat propaganda ni. Jadi seller Yahudi ni aku tak kisahlah seller Yahudi ni. Sebab dia orang letak harga, mestilah dia orang nak untung. Walaupun harga dia orang Yahudi macam aku pun tak tahulah, memang teruk lah Yahudi harga dia orang tu. Tapi yelah dia orang nak untung. Kalau aku jual harga 6,000, kalau ada orang nak beli 6,000. Tapi masalahnya masih ramai lagi orang yang bodoh yang beli rim macam tu sampai harga 6,000. Sport rim GTO AR pun aku rasa dah bodoh sebab benda tu dah ada lokal yang sebiji macam ori. Jadi aku dulu pun aku main juga rim retro ni. Aku pun ada zaman tu aku ada AR80 lah, AR80. Masa zaman tu AR80 paling mahal. Dalam 3,000 lebih. GTO dalam 2,500 masa tu. Masa tu tak ada lokal. Tak ada rim lokal macam sekarang. Sekarang dah sepah rim lokal, aku pun tak tahu nak beza antara lokal dengan ori. Lepas tu aku dah berhenti main sport rim. Jadi aku lebih rela main motor terus. Kalau aku nak main motor retro, aku main motor retro terus. Aku tak perlu main dengan rim saja. Nak ranggi kepala bana GTO sampai harga 8,000. Tapi aku tak salahkan dia orang lah. Yang mana minat tu lantak korang lah. Okey, bagi aku tak berbaloi, bagi orang lain lantak korang. Jadi pasal FG510 tadi. Jadi rim tu dibuat pada alloy ringan dan orang kata berbaloi lah dengan harga dia 3,000. Sebab dia rim Forged. Tapi ada orang mangkat lagi harga sampai 6,000. 6,000 tu memang gila lah. Kalau aku tak sangka. Aku pun tak sanggup beli 2,000. Tapi kau kena ingat lah, tu semua harga mak rempit. Harga mak rempit. Mak rempit ni sanggup beli apa saja asalkan dia tu hebat. Dia orang macam yelah, harga Yahudi pun dia orang beli. So aku tak salahkan seller, aku salahkan pembeli tu bangang.
Tapi korang kena ingat, sebelum Forget tu baru Forget harga 6,000. Carbon fiber, kalau korang pernah tengok rim carbon fiber BMW S1000, yang carbon fiber rim tu dalam 11,000, tapi kalau second dalam 6,000 hingga 10,000 je. Tapi carbon fiber tu 7 kilo depan belakang, rim 6 inci belakang, 3.5 inci depan. Tu pun masih lagi tak sampai 6,000. Tapi kalau second, tapi ada orang jual Racing Boy second 6,000. Aku tak faham lah. Yang beli pun bodoh, yang jual aku kalau yang jual tu lantak lah. Tapi tak tahulah, aku tak tahu nak kata apa dalam video ni. Lepas aku tengok takut kejut lah. Bro, okay, aku tak nak hina Racing Boy, but Racing Boy ni sekarang memang satu brand terkemuka lah. Barang-barang diorang sekarang mungkin nama Racing Boy dia tapi dia orang dah berkualiti sekarang. Dia bukan macam dulu. Kalau dulu Racing Boy sampah. Aku pernah pakai Racing Boy masa aku zaman-zaman sekolah dulu, sebab rim aku hancur. Jadi aku terpaksa beli sport rim. Aku beli Racing Boy punya. Racing Boy 5 tahun aku kena bully sebab pakai rim Racing Boy. Jenama Racing Boy zaman tu. Jadi kalau kau tanya otak-otak ni, otak-otak orang-orang lama mesti kalau sebut Racing Boy, sejarah Racing Boy masa tu memang gila lah. Racing Boy, kalau korang nak kena bully kat sekolah, memang pakai Racing Boy. Nak kena hina kat sekolah, pakai Racing Boy. Racing Boy ni dulu brand yang dihina, dikeji, dikutuk. Aku tak tahu sebab apa. Tapi kalau Racing okay, jadi ada bangang-bangang ni nak cuba upkan Racing Boy ni. Okay. Kalau 2,000 aku boleh terima, ni 6,000. Kalau Forget yang lama tu, yang blade, yang jenis blade macam Facebook blade tu, okey lah, tak ada keluaran. Tapi tak ada keluaran pun no, tak akan jadi 6,000 lah second. Lain lah kalau ada orang bangang nak beli. Tapi sekarang ni benda pun masih ada production lagi, nak jual 6,000. V1 V2 V1 V2. Okey, kalau pakai V1 orang kata V1 mahal sikit. Jadi V1 ni kali neraka ke bab. Okey, mulut aku memang jahat sikit. Kalau kau tengok lah, rambut aku pun jahat, jadi mulut aku pun akan jadi jahat hari ni. Sebab aku terkejut dengan benda tu. Tapi kalau korang nak beli, korang rasa korang hebat pakai rim tu, lantak korang lah. Tapi kalau korang nak jual 6,000, jual je 6,000. Kalau ada orang nak beli dengan harga 6,000, jual terus. Untung korang memang tinggi. Kalau kena ingat, naik-naik harga macam mana pun, Kapcai takkan jadi Superbike. Tu je. Aduh, aku pun tak tahu dah nak kata apa dengan budak-budak zaman sekarang ni, budak-budak rempit zaman sekarang ni, budak-budak motor. Jadi, tapi kalau boleh buat untung dengan benda-benda macam tu, aku nak jadi budak rempit lah. Aku nak jadi budak rempit. Lepas ni aku akan upload video, aku cuba mengamalkan ritual-ritual untuk menjadi budak rempit. Okay. Saya mungkin lepas ni kot, esok ke, aku tak tahu lah. Mungkin ada hari ni ada dah upload, aku tak tahu. Bergantung pada rajin aku atau tak lah. Okay. Racing Boy 6,000. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love